Alah, mak kita ada dekat Gym Paradise ni kan. Aiman nak tanya kering apa padu sia. Biasa je. Tips sikit lah. Okay, macam mana orang nak build bicep? Boleh tak? Okay, boleh. Macam mana? Alright, so kalau macam Aman nak dapatkan dia bahagian dia bicep ada dua. Dia bahagian dalam dengan luar. So sekarang ni kan, kalau orang tu dia nak nampak macam besar daripada tepi, so guna ni. Alright. Yang ni tricep rope ni. So dia akan target bahagian ada garisan 1, 2, 1, 2. Okay, pakai rope ni untuk bahagian sini. Sini, bahagian sini. Ni. Nampak ni? Ni. Situ. So bila daripada tepi kan. Oh, dah syak weh. Inilah naik. Naik tu. So essence ni makan gunakan lah. Okay, jom. So kita pakai kabel dan kita gunakan rope extension kat sini. Okay. So, make sure tarik nafas. Hembus. Siku tak gerak. Siku tak gerak. Maintain je. Macam tu. Kalau kita ayun sikit apa jadi tak sesuai. Ayun boleh je. Boleh je. Tapi kalau macam Mama suka dia macam ni. Ke depan sikit. So Mama kalau warna kan. Oh, ikut dia. Betul. Okey. Siku ada orang dia angkat kan. Tak, Mama lock siku. Tapi tak ada masalah pun kalau angkat. Tak ada masalah. So kalau macam Mama bila Mama lock siku kan, dia boleh tinggi lagi. Kalau kita angkat siku dia kena pergi. Okey. So kalau macam kita lock siku kan, dia dah kena dah dalam. Waduh. So penting kalau nak game ni penting kalau kita nak buat back double bicep tu lah. Okay. Harap bantu. Kau nak lagi tips daripada Amal je ni. Jangan lupa untuk follow SN. Waduh.